end up yelah, end up betul aku tolong dia lah. Tolong daripada segi, sebab aku rasa masa tu kes dia dah bayar. Dia macam ni, dia bayar cantik je. Cuma yelah sebab dia ada side job, side hustle lah. Dia buat side hustle lah. So dia buat side hustle tu. So dia tak macam ni dia bayar, dia cukup nak bayar tapi tak cukup nak teruskan hidup kan. Faham. So dia terpaksa habis kerja semua benda tu. Then aku tengok dia dah habis, dia bayar lebih daripada sepatutnya. So pergi buat dua kat KPKT semua benda, settlekan. Dan alhamdulillah sekarang dia jual rumah lah. Dia jual rumah. Alhamdulillah dia tak jual lah. Dia tak jual diri dah, dia jual rumah. Tapi okey lah, it's good things lah. Cuma aku kesal sikit bila dah tolong tak nak bagi review lah. Aku serabut sikit lah. Kacau. Bagilah review ke apa kan. Sepatutnya lah kan. Patut aku biarkan je dah. Baru dia tahu lah nasab dia. Contohlah, ni kita ambil situation lah. Aku interested dengan benda-benda macam ni. So dengan siapa aku nak try cari, macam mana aku nak boleh explore lagi pasal benda ni. Kalau kau boleh kongsikan. Yang mana, akak tadi ke? Bukan, janganlah akak tadi. Akak tadi kau nak explore I mean dalam financial business ni lah, orang panggil financial business kan. So macam mana at least